Jambatan Angkat Pulau Terengganu. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan sahabat saya dari Kuala Lumpur, Ustaz Nabil, dan juga sahabatnya daripada Pontianak, Kalimantan, Indonesia. Kita nak bawa jalan-jalan di Terengganu. Ini Ustaz Nabil, kita nak bawa dia tengok menyelusuri Sungai Terengganu. Kita akan lalu bawah drawbridge nanti. Lalu tepi dengan Masjid Kristal. Kita akan lalu. Nanti ada orang tanya, Ustaz Nabil boleh tengok lah. Macam mana Ustaz tengok tu? Bella menjadi tanya. Rezeki dari Allah diberi kelapangan untuk meraihkan kedatangan dua orang sahabat saya ini bersama keluarga mereka ke negeri Terengganu Darul Iman. Di Terengganu ni kalau tak naik bot untuk tengok suasana tempat-tempat menarik di sini, macam tak lengkap pula rasanya pengembaraan mereka. Ini Ustaz Aiman, sahabat Ustaz Nabil yang datang dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Beliau bawa sekali isterinya nama Zepta dan anaknya yang comel, Aina. Tapi ada masuk. Tak ada. Replika. Kami menyusuri sungai di tepi Taman Tamanul Islam. Di sini terdapat lebih 20 replika monumen masjid dan binaan Islam terkenal dunia. Berdekatan juga terdapat jeti feri ke Pulau Redang serta Masjid Kristal yang terkenal dengan seni bina kaca dan kelulinya yang unik. Seterusnya kami lalu di bawah Jambatan Sultan Mahmud yang telah mula digunakan pada tahun 1990, dan kami seterusnya melalui kawasan Pulau Duyung yang terkenal dengan pembuatan kapal. Di sungai ini juga dahulu terkenal dengan kejohanan Monsoon Cup, suatu ketika dahulu yang telah mengubah wajah Pulau Duyung sekarang. Akhirnya kami sampai di objek pelancongan terbaru di Terengganu ini, jambatan angkat ikonik yang dibina oleh pentadbiran kerajaan sebelum ini dan mula digunakan pada 1 Ogos 2019 yang menghubungkan daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Jambatan ini boleh dibuka sekiranya ada kapal besar nak melaluinya. Kami di Jambatan Angkat Pulau Terengganu. Begitulah pengalaman kami bersama. Diharap sahabat saya ini mudah-mudahan berpuas hati hendaknya. Terima kasih semua.